Okey, tentang seminar takaful hari ini kita belajar tentang FWD takaful yang semua boleh tengok dekat dalam website dia sendiri. And kita boleh tekan je untuk ini saja seminar takaful kita. Terima kasih dan boleh Weh, mu dah habis takaful belum? Belum lagi. Aku rasa macam tak pesen pun. Lagi pun macam bagi duit dia bagi step dia. Alish, udah cakap macam tu. Takaful ni boleh bantu kita tau. Lah, aku tak jadikan bekal rumah ni. Kau ni jangan macam-macam. Ya Allah, aku kata dah. Okey tak? Ya Allah, sakit kaki. Allah Akbar, mu ni. Bangun. Dah, aku tak jadikan kan aku dah kata. Sakit dah. Hello. Okey. Jom kita jumpa. Tengku Putri Nazifah boleh masuk. Kejap ya. Nurse, tolong kawan saya injek. Duduk di sini. Sakit apa ni? Kenapa kaki ni ya Allah? Ini kau ada terbengkok macam ni patah ni. Memang confirm kena masuk besi ni. Kau tak masuk besi, memang bengkok sampai ke tua. Jadi kau ada masuk besi. Sekejap. Aku kira ada dalam 10K. Mahalnya doktor. Nanti saya panggil nurse untuk printkan bil. Lepas tu bayarlah kat kaunter depan. Macam Murah mana je aku nak 10 tu. bayar ni dok? Aduh, dah ada duit. Ada dalam 10K. Adik kenapa? Nampak sedih je. Oh, di rumah hal. Sebab itulah takaful tu penting. Takaful tu peserta saling bantu-membantu melalui konsep tabaruk. Macam mana? Maksudnya semua peserta menyumbang duit ke dalam dana untuk bantu peserta lain di tumpah musibah. Faham? Weh, kan aku dah cakap takaful ni bukan hanya sekadar untuk simpan duit, tapi takaful juga dapat membantu orang. Contohnya dapat bantu kau. Baru faham. Rupanya takaful ni penting untuk kita punya. Ya, penting. Sebab itulah kita